Salam peniaga dan pelabur yang dihormati. Projek itu berhubung dengan anda guru markets. Mari kita mulakan dengan data umum tentang perbadanan. Jika perlu, anda boleh meletakkannya di tempat berhenti. Anda boleh meneliti semua penunjuk perbadanan yang sedang dikaji secara terperinci. Kami akan menganalisis penunjuk asas utama syarikat dengan anda. Varonis Systems Inc., tikar VFRNS. Semakan telah dibuat berdasarkan data pada 30 Jun 2025. Mengikut klasifikasi guru market syarikat Varonis Systems Inc. tergolong dalam subkategori SAF Security. 27 syarikat terlibat dalam analisis. Cari jadual pesanan di hujung video ini. Keputusan untuk syarikat berkenaan ialah tolak 6.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 0.8 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran saham secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa skor purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.8 mata terhadap penilaian tolak 6.5 mata Varonis Systems Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Varonis Systems Inc. dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa sepanjang 12 bulan lepas saham syarikat Varonis Systems Inc. menunjukkan perubahan sebanyak 16.1%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 40.9%. Permodalan pasaran syarikat Varonis Systems Inc. bernilai $5.63 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $462 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $0.36 bilion. Huruf besar buku subkategori ialah $31 bilion. Dengan membandingkan pasaran dan saham nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Varonis Systems Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 1.219%. Nilai buku ialah 1.163%. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Hutang organisasi berjumlah $0.74 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 205% daripada modal syarikat. Keputusan untuk tahap kewajipan kewangan syarikat, sangat buruk, tolak, 2 mata. Nisbah harga saham kepada keuntungan syarikat ialah 0. Dengan purata bagi subkategori 138.4. Nisbah nilai pasaran kepada keuntungan berbanding syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $91 juta. Keuntungan yang diunjurkan untuk 12 bulan akan datang di jangka $40 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori boleh dilalui, 0 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 9.8. Purata bagi subkategori ialah 12.7. Penilaian nilai pasaran saham kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $570 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Penilaian jangkaan angka jualan masa depan berbanding dengan angka dalam subkategori buruk, tolak, 1 mata. Margin jualan adalah tolak 15.9% dengan purata 9.2% untuk subkategori. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui, tolak, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 2.929%, iaitu 140% lebih daripada bahagian permodalan pasaran.
Jumlah modal setiap pekerja organisasi ialah $2,338,000. Dan dalam subkategori terdapat $5,618,000. Penilaian modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja adalah tolak $37,800. Purata dalam subkategori ialah $40.60. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori tolak 0.5 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 238,000. Dalam subkategori $441,000. Penilaian hasil syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori tolak 0.5 mata. Bilangan saham yang dipendekkan ialah 9.9%, berbanding purata bagi subkategori 3.9%. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 63% bagi syarikat Varonis Systems, Inc. Untuk subkategori, tahap RC 14 adalah lebih kurang 55%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $50.25. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $55.57. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda, pautan dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang diterima umum musim ini oleh Sistem Maklumat Penilaian Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian sekuriti syarikat Varonis Systems Inc. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok Guru Markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan jual pada $50.26. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian organisasi dibuat menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 40.52. Stop loss ditetapkan pada 60. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian. Dalam kes ini, urus niaga ditutup secara bebas pada akhir sesi dagangan pada 30 Julai 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, CHKP, adalah pesanan belian utama. Video untuk pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila salah satu pesanan ditutup, yang asas atau mengimbangi. Satu lagi pesanan ditutup pada harga akhir. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan Guru Markets.